Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah meluahkan rasa terkejut selepas dimaklumkan bahawa kira-kira 10,521 hektar tanah di daerah Raub telah diceroboh secara haram sejak beberapa dekad lalu. Baginda amat terkejut dengan skala pencerobohan yang begitu besar bersamaan kira-kira 14,700 padang bola sepak. Titah baginda pencerobohan itu harus dihentikan dan dinoktahkan melalui kaedah yang paling berkesan. Jika dibiarkan berterusan seolah-olah tiada penguatkuasaan daripada Jabatan Perhutanan, Pejabat Daerah dan Tanah maupun Pejabat Menteri Besar. Baginda bertitah kepada pemberita selepas menghadiri taklimat operasi penguatkuasaan Opsekat 3.0 di Batu Tiga, Jalan Sungai Ruan, Sungai Kelau di Raub Pahang pada Khamis. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menitahkan Kerajaan Pahang bersikap tegas dalam isu berkenaan dan menyediakan penyelesaian segera demi masa depan. Titah Sultan Pahang lagi, walaupun mungkin sukar untuk menoktahkan sepenuhnya pencerobohan tanah yang telah lama berlaku di kawasan itu, usaha menanganinya perlu dilaksanakan secara berperingkat. Yang mana berlalu itu saya tak nak ungkit. Seperti mana saya cakap dalam Dewan, ya. Kita nak pergi ke hala hadapan, ya. Kita supaya ada satu sistem yang boleh kita urus tadbir hal-hal tanah ini dengan sebaik mungkin. Bukan seperti yang ada berlaku sekarang. Tidak adil bagi rakyat, tidak adil bagi kerajaan dan sebagainya. Banyak perkara yang boleh nak perincikan, tapi mungkin itu terlalu detail. Ya, cukai tanah tak bayar, cukai pendapatan tak bayar, sebagainya. Dan ini menidakkan pemohon-pemohon yang lain lah dalam kawasan daerah ini.